Hari ni sampai aku kerja aku nak buat vlog lah. Sebab momen pengumuman masuknya bulan Ramadan ni memang antara yang kita semua nantikan setiap tahun. Especially umat Islam di seluruh negara, di seluruh dunia, di seluruh Malaysia. Ahmad yang Q anak bulan. Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Silakan Hana. Foto. Okey. Saya kini berada di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC dan baru sahaja tadi selesainya proses cerapan hilal Ramadan bagi 1447 Hijrah 2026 Masihi berdasarkan rupiah dan hisab. Baik, untuk makluman, proses cerapan hilal mengambil masa kira-kira 42 minit bermula pukul 6.50 petang tadi membabitkan cerapan matahari. Proses cerapan hilal Confirm lah. Ramadan dan Confirm, ikuti 19. cerapan Okey. hilal Ramadan berakhir, dan insyaAllah sama-sama kita ikuti pengumuman yang akan disampaikan oleh penyimpan Moho Besar Raja-Raja tarikh bermulanya berpuasa bagi tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi seketika nanti, insyaAllah. Swinging JJ, take JJ. Take entry, slowly zoom in. Take entry, Q reader. Assalamualaikum, Ya, salam audio di services, siang standby. hari ini. Terima kasih memilih berita perdana. Saya Farhatul Asyati Osman. Baik, saudara, kita ikuti sekarang peristiaraan tarikh permulaan puasa oleh penyimpan Moho Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad. Okay. Up audio services. Take. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Persatuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Khamis 19 Februari 2026. Okey. Sekian. Wassalamualaikum Stand by, warahmatullahi reader. Next puasa announcement. Mix came to Q. Those were our top stories. The full bulletin in a moment. But first, an announcement by the keeper of the Silver Beast, stand by. ruler's seal, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad, on the start of Ramadan for Muslims in Malaysia. Cik B, up sound. Boleh duduk.